saya ni ada buat apa-apa ke yang buatkan awak terasa dengan saya. Kita tak nak lah ada relationship macam ni. Kita kan satu department. Saya minta maaf lah. Mungkin ada perangai saya yang nenek-nenek. Cerita je kat dia. Sebab mana tahu dia pun tak adalah. Hari tu kan aku memang terasa lah dengan kau. Dia cerita gitu. Kau nenek-nenek. Mana tahu kan dia akan cerita kan. Sebab kadang-kadang kita punya kata-kata, mungkin kita punya perangai, reaction kita kadang-kadang mungkin dia dapat. Dia get benda tu salah faham. Mungkin kita punya ayat yang kita luahkan, kita cakap tu bukannya bermaksud apa yang dia maksudkan. Dia dah pergi terima message tu salah. Jadi dia simpan dalam hati dia. And then bila dah bernanah membuat bubuk tu terluka sangat, parah sangat. Jadi gitulah. Kadang-kadang, mana ada? Tak adalah, aku bukan. Cerita itu kau salah faham lah ni. Maksud aku macam tu nenek-nenek. Kita cerita balik, kita betulkan balik keadaan tu kan. Sebab kadang-kadang memang banyak yang salah faham. Saya dengan klik saya pun ada juga beberapa kali yang kita mana ada macam tu. You ingat macam tu kan? Klik saya Chinese. Sebab tu slang pun Chinese. Mana ada you ingat I cakap macam tu? Tak adalah. Maksud I nenek-nenek. Kita cerita balik benda yang sepatutnya. So dia, alah, ya ke? I ingat ke you ni? I ingatkan, I ingatkan. Memang akan ada banyak wording yang macam ni dalam kita punya tempat kerja. Betul tak? Yang salah faham ni lah nenek-nenek. I ingat ke? Macam tu. Jadi kita kena banyaklah open talk dengan kawan-kawan kita ni. Mungkin ada yang terasa dengan kita kan. And then kalau kita ada apa-apa isu, kita cubalah nak cakap elok-elok dengan dia. You boleh tak nak minta tolong Boleh tak kalau benda ni you klik macam ni one by one. Sebab kalau you letak sekaligus macam ni, semua benda tu dia bercampur. Mungkin ni syarikat A, B. Boleh tak you klik satu ni kalau consider satu syarikat. Senang sikit kerja I. Boleh? Tak adalah. I takut buka apa nanti. I takut nanti I termix semua sekali. Teruk. Boleh? Boleh. Macam tu lah. Kita nak minta tolong. Kenalah lemah lembut sikit. Kenalah berseni juga. Nak minta tolong pun kena ada seni. Okay. Dah nak 85. Okay, saya mulakan cerita saya pada hari ni yang bertajuk Orang Buta. Cerita ni agak sedih lah. Tone cerita hari ni mungkin ada agak sedih sikit. Sebab kalau boleh saya nak kisah yang boleh buatkan kita rasa kelakar sikit. Tapi saya rasa nak petik juga cerita ni sebab dia banyak ada kaitan dengan kita punya realiti sekarang. Dan mungkin ada yang terlepas mandang ke. Macam kita kadang-kadang kita mungkin terdengar baru kita tersedar. Lah saya sepatutnya tak ada macam ni. Mungkin benda ni kita tak secara sedar kita dah buat kan. So cerita pasal orang buta ni. Saya cerita kisah dia dululah. Apa yang relate dengan kita punya realiti. Orang buta ni ada satu train ni kereta api kan.